Cerita tu, goals tu dalam diri korang supaya korang kalau nak best kan dalam kita punya progress kan, kita kena ada satu target, kita kena ada satu challenge yang menjadikan kita ni rasa tercabar, kita rasa tak putus asa, kita rasa nak buat lebih lagi. Kalau kita ada challenge yang membuat kita ni buat lebih lagi, one day kita boleh achieve yang kita challenge tu, kita akan rasa bangga yang amat-amat. Itulah kerana apa? Kerana bila ada orang tengok menang kan, orang menang naik podium or anything else, nampak dia menangis kan kadang-kadang kan. Itulah kenapa, kerana dia membuat pengorbanan untuk mencapai dia punya goals. That's why goals ni adalah benda besar, benda yang bukan kebiasaan. Sometimes benda tu tak ramai yang buat, ataupun memang susah orang nak capai. Semua orang nak, tapi benda tu tak susah. Tak mudah. So korang kena ada satu target. Sebenarnya target tu korang maybe lah korang kena letak pada diri korang sendiri. Korang mungkin nak share, korang malu kan, mungkin kawan korang kan pandang rendah korang, family ke kawan ke tak expect korang akan capai benda tu. Tapi korang kena letak dulu cerita tu, goals tu dalam diri korang supaya korang akan buat juga walaupun susah macam mana sekalipun. You will do it, dan you can sacrifice anything untuk sampai benda tu. Thank you.